Saidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku sangat rindu kepada saudaraku." Sahabat-sahabat radhiyallahu bertanya, "Bukankah kami saudara kamu, ya Rasulullah SAW?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya engkau adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku ialah mereka yang tidak pernah melihatku tetapi beriman kepadaku." Berdasarkan hadis ini, umat akhir zaman ialah saudara-saudara Nabi Muhammad SAW. Perbanyakkanlah salawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Moga-moga Allah Ta'ala mengizinkan kita bertemu Nabi SAW melalui mimpi ataupun kenyataan, insya-Allah.